Mares and Mares and Malaysia Four Wheelers have collaborated, and we are at Eiger Adventure Ampang, and today they are doing SWR checking for the vehicles that are registered. So if you notice, all these four-wheel drive vehicles, they are all equipped with radios and mobile rigs. So they were going to do the SWR checking to make sure that the antennas and the mobile rig work in sync. So familiar faces all around. Kera, Jam, Sang. Alright. See all of the cars here. Shadow over there. And the guys in Mares. Bang. Selamat lagi bang. Ini Mares. And we have Ibo. Come on, Dad. Good, Ibo. Good to see you. Pomelo? Yeah. Oh. Right. Right. Okay, we have Yati. Back. More off-road camping. And of course the main man. Hey bro, how are you, man? Good to see you again, man. Yeah. Malam puyo. Bang. Masuk tu shopping dulu. Tak kena kira tadi dah nampak. Saya 962 Alpha Mike Romeo. Atau handle saya Amil. Okey, bagi yang berada saya, aku tersedia dengan kacak aku untuk membuat SWR check ni secara berkala lah, bukanlah setiap bulan apa, mungkin kali ni you datang, maybe another next year or 2 years kena buat sekali lah. Macam kita buat medical check up pada kita punya kesihatan sebenarnya, tapi ni merangkumi kita punya frekuensi radio yang kita pakai dekat anda punya device. Standing wave ratio ni simple je. Standing wave ratio ni simple. Keserasian peralatan radio dengan antena. Dia boleh beroperasi optimum, maksimum, best, clear. Kalau transmit cakap radio dalam bahasa 4x4 macam sebelah bilik. Kan? Itu je. So standing wave ratio ni dia ada dia punya bacaan dan kiraan dia, nanti saudara Farid akan cerita macam mana. Tapi sebab apa kita buat SWR check? SWR check untuk memastikan pemancaran lebih efisien. Ya, efisien dari segi bila kita macam air lah,
kita buka pipe tu 100% kita dapat, tak ada bocor. Macam tu je lah, right? Jadi mengenai radio, kita nak jaga radio yang mahal-mahal kita beli tu boleh pakai 10-20 tahun, right? Radio kau berapa tahun lah dalam kita? Banyak tahun lah. Okay, dan yang actual purpose dia antena. Antena kita tu, kita tak boleh sambung antena tak tentu hala. Betul. Dia memastikan safety dari lapangan, tak ada short, tak ada sebab salah pasang, walaupun sebab kita sambung ke bateri dia DC. Salah pasang, dia drain bateri. Bateri kita. Alright. Dan 4x4 dalam kalau masuk hutan, drain bateri tu kira pening kepala kan. Orang lain dah camping, dah mandi, kita masih lagi dah pening. Okey. Tapi bila ada bencana, walaupun kami tak suka bencana, tapi bila ada bencana, time tu kami masuk, dipanggil. Okey. Beza kami dengan persatuan lain. Kami dalam bencana dia ada red zone, yellow zone, green zone. Red zone ni kalau kita ambil macam batang kali tanah runtuh tu, tempat yang bomba, APM, bos motor masuk korek cari mangsa. Tu red zone. Red zone tak siapa pun boleh masuk, hanya geng SAR. Yellow zone, komander ni dia duduk, dia tengok, dia jauh daripada red zone. Green zone, tempat-tempat pemberita, tempat-tempat mangsa sedang diberi rawatan macam-macam. Jadi kami ni bila mana di red zone tu tak ada komunikasi yang boleh membantu SAR secara efektif, baru dia orang panggil Mares masuk. Thanks pada Presiden. Mares ni dia banyak bersidang waktu ketika search and rescue. Kita banyak support orang hilang di gunung apa semua. Mares ni akan turun untuk support komunikasi. Dia orang ni kata orang putih unsung heroes lah sebenarnya. Dia orang yang provide budak-budak pergi search and rescue naik ke apa, kita yang provide communication device pada dia orang. Saya akan jemput saudara Nine di situ, Alpha Romeo Delta dan 9 Whiskey Fox. Ini orang-orang lama yang dalam technical team Mares untuk memberi sedikit sangat sedikit lah maksudnya akan cuba go through that basic on the SWR. Kita bukan setakat nak buat saja, tapi kita nak ajar you all. Kita tak nak, that's why we call it sharing session ni. Jadi tak adalah benda datang, kita bukan kedai. Kau datang kedai kau upah, buat lepas tu kau belah, tak ada. Kita nak you all side by side, tengok benda tu macam mana dia buat supaya kalau kita orang dah tak ada di dunia esok pun kau dah tahu, ni dulu Farid ajar ni, dia dah tak ada. Bukan tak ada di dunia, dia dah keluar negara. Lain pasal dia dah keluar negara. Okey, itu maksud saya lah. Itu cerita dia. Okey, so saya jemput Alpha Romeo Delta untuk bagi ni lah yang berkaitan. Silakan. Okey. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Okey, first kali nak tanya semua ada radio kan dalam kereta? Ya, datang semua ada radio lah. Okey. Masa you mula pasang tu, siapa yang nak pasang radio dalam kereta, siapa yang pasang? You minta orang pasang ke pasang sendiri? Pasang sendiri? Kena ukur, not only antenna, boleh tune. Kabel, coax kabel pun kalau boleh diukur ikut that lambda. Okay? So lambda ni dia kabel antena daripada radio sampai ke antena. Sampai ke antena. Daripada ujung radio tu, konektor kat radio tu sampai ke antena. You ikut kira 19 inci. 19 inci. 19 inci. Kita pasang radio kat mana? Dekat depan. Kita tarik sampai ke belakang kan. Kira kena ukur lah. Kita kira ukur tu lepas ukuran tu. Ukuran tu akan menentukan setting SWR. Yes. SWR tu akan perfect. So daripada kita pakai straight 5 meter, boleh tentu lagi cantik dengan SWR for the cable. Maksudnya kita tak mau kabel tu bergulung-gulung
Yes, tak boleh bergulung, tak boleh lebih, tak boleh, memang tak boleh kurang lah. So tak boleh extra lebih lah. Make sure dia cun-cun ngam-ngam within that lambda punya measurement lah. Ni kita cuma check je, kira macam diagnose lah. Kita tengok okey tak okey apa semua. Kalau ada problem, itu nanti kena kita akan recommend lah farmasi ataupun klinik-klinik yang untuk rectification. Okay, kita kat sini cuma diagnose saja. Alright? Okay, mate? Okay, boleh. Okay, thank you Alpha Romeo datang. Kita akan saudara ibu ni di depan ni. Okay, kita akan mulakan kita punya SWR punya check. Dia sebenar-benar ni test dia sekejap je. Mana VFO? Okay. You biasa transmit apa frekuensi? 143,600. 143. Okay, and then future you will transmit Amateur band. antenna dual band, single band. Dual band. Dual band. Ini dual band Ni dual band. 144 to 146 is exclusively for amateur radio. Amateur radios. Yes. Okay. So what usually I will do is for my car, for my setting pun, tanya-tanya orang pun, member lama pun, macam kat kita ni 144 to 148 kita set tengah-tengah. Macam saya pun I tune my antenna, my cable apa semua pun I will set at 146. Okay. So Tengah. okay. So sekarang ni yours I will check dekat 146 dulu. Okay. Oh. Cantik ni. Show dia. 1. Ha. Lepas tu reverse power pun kosong, tak ada. Forward power is 11 ni, low power. Ha. Ni low Ni power. tengok ni forward. Ni. Ha. Di bawah ni kan forward power is 11.13 watt. Reverse power reverse tak ada. Mana okey. Tak reflected lah. No reflected lah. Ha. Okay, now medium power Okay. pun cantik. Tengok reflected power tengok tak ada, kosong. 1 to 01. Aha. Dia main SWR. Ratio dia 1 to 1 lah. 1 to 1 lah. Okay. 29 watts. Itu yang medium. Okay. Okay, ni high. High pun cantik. Reflector tak ada. Sebenarnya kalau ikut abang punya chart tadi tu, dia tulis perfect lah. Perfect lah. Reflector tak, power tak ada. Ini dekat 143. 143. Macam ni pakai frekuensi ni kan, 143. Tengok lah, high power dengar. Bila tekan kan, dengar engine ni apa dia turun. Tengok dia tarik power. Nampak kat sini voltage drop. Tengok. Sebab ni 50 watt kan. 50 watts je. Actually dia apa tau, 65 watts tau. 65.71 watts. Oh. Dia actually ni 70 watts punya model. 70 tapi ni reflected ada sikit.
kalau high. 1.1. 1.1. Reflected dia ada. Kalau high. Tapi okey lah, 1.1 pun okey, consider okey. Dia kalau tak matching, you cakap sekejap on high power, radio akan jadi panas. Jadi panas. Cepat panas. Cepat panas tu maknanya something wrong lah. Oh, okey. Right. Thank you. Guna pen, Welcome. pegang pen. My pleasure. Toyota ni, orang Toyota ni. Abang Yota. Zulu Water Yankee Ya. Okey. That's me. That's mine right here. Sekejap. Nama. Who's that? Who does it belong to? Oh, lama. Oh, James and Whiskey 2, Juliet Echo Uniform. Dia maker kat depan tu. Edition. Boleh ada tak pada dapur lah. Boleh je. Ini sama ini. Kalau dah siap nak hantar laser lagi boleh tak? Boleh lagi kan? Nanti dapat consign. Tak muat kan you. Tak muat. Boleh kita tak lepas. Ada hilang juga abang. Boleh je pergi ke bahagian get involved ni, be a member. Lepas tu kita download membership form. Okay, membership form. So sekarang ni kita download lah. Kalau let's say katalah ni punya laptop ke kan, kita download dulu. Ni edit PDF je. So kalau tak ada call sign maknanya SWL kan. SWL okey lah, boleh lah tanda kat sini SWL. Tak sangat. Okey. Lepas tu sini nama. So nama. Nak isi terus ke? Boleh jugalah. Okey, you nak set up you punya kamera, you isi lah. Okey. You isi. Okey, 1, 2, 3, jap lagi. 1, 2, 3. Shopping. Mana hasil hari ni?
buat semua. Lama sangat tu lah. Hancur. Dia dah pegang. Baru habis Europe. Baru habis Europe. Pakai Land Cruiser. Pakai Trophy. So, ni lah ada apa dia panggil wanita besi kita ni. Jadi kami gunakan UK as a base untuk keluar masuk dan kami ada keluar masuk Morocco. Lepas tu bila dah masuk Balkan okey lah. Sebab Balkan pun tak masuk Balkan pun lepas Croatia lah. Bosnia tu dah kira non-Schengen. Tapi semua yang macam cantik-cantik lah. Tak tahu lah kau. Saya tak buat Morocco Trans Trail tu, saya tak buat. Sebab saya ni ada problem Excel kan. Okey. Jadi macam kan tengah tak mana-mana tu. Tak mana-mana tu. Jadi saya kata tak apalah. Kita okey kat Europe ada problem sangat. Tak ada. Okey lah. Kita orang kena masa dekat Sweden kita orang kena 5 minggu start nak nunggu 4 sampai. Sana tak ada Japan punya tak ada. kita. Land Cruiser tak ada. Di Sweden. Trupi. Land Cruiser biasa ada. Land Trupi tu tak ada. Sebab Trupi kat Europe tak boleh bawa masuk. Buat apa? Dia tak meet lah. Because of the camper punya setup ke? Tak No. meet dari segi Minyak. Technical or something lah. lebih kepada dia punya environment. Okey. Environment Dia kita ni. emission issue lah. Emission punya tahun lah tu so dia tak meet. Didi, you buat apa? You buat apa? Review. Dia tanya. Tak ada boleh. Special lift kan? Abang buat. Dia dah datang ni. Aku bagi dah kat dia orang. Ya Allah. Ali, dia orang dapat lah. Ali dapat kenangan lah untuk kita. Dia orang pakai lah. Kalau dia tak cakap apa-apa pun. Bajet, rusuhan. Aku nak habiskan benda tu sebab tadi dah terlupa dah. Aduh ya. Yang ni saya nak habis kan bos? Ha? Yang ni saya nak Habis, habis. dia tengok. Buat lagi draw. A token appreciation because sebab kita orang tu semua organising good event. I would like to add to your patch collection lah. Alamak. From asli. From asli. Ada? Oh nice oh. Sini. Muka dah beracun. Tahu. Oh, etika. Aduh. Packing up. Ada tak dia ada? Dia
daripada hari tu. Habis gaji ke sini tengok. Aku tahu dia balik hari-hari abang. Kau nak pergi minum? Minum sekejap Dia nak pergi minum ke? We're going for what's this? Early dinner? Yeah. Late tea? Yeah. Just gonna dispense with the formality and have a casual social event. Just chilling and talking. So it was a very good experience. It was very beneficial. Yeah, we have met the good guys at Mares. And all the other guys that joined as well. We met Abang Kudin from Pisa. So, yeah. What a day. Dia ada dinner dengan apa ni, family dia. Okay, copy. Dalam sekarang next event next event lah, betul tak? Okay. Alright, dinner sorted. Say goodbye to the gang. What a day. We got our radio tuned and done. We've met new friends. We've met two adventurers, real life adventurers and explorers. It was fun. So we look forward to have more events like this in the future. Thank you for joining us. So see you on the next one.